Kadang-kadang, kita terlalu cepat menjatuhkan hukum pada karya orang lain, terutamanya bila tiba musim raya. Bagi penyanyi dan pengacara popular, Izu Islam, dia sebenarnya cuma ada satu permintaan ringkas buat kita semua. Raikanlah kepelbagaian lagu raya yang ada tanpa perlu terburu-buru mengkritik. Izu, atau nama penuhnya Muhammad Izul Islam Maslan, yang kini berusia 36 tahun, percaya setiap lagu raya yang muncul setiap tahun membawa identiti dan keunikan yang tersendiri. Baginya, tujuan asal lagu raya dihasilkan adalah sebagai medium untuk menyuntik keceriaan dalam suasana lebaran kita, bukannya untuk menjadi bahan perbalahan. Bercerita tentang buah tangan terbaharunya bersama Dehanif yang berjudul Dulu Kini Raya, Izu menyifatkan lagu itu sebagai satu eksperimen yang menggabungkan elemen moden dan tradisional. Dia sedar mungkin ada yang tak dapat menerimanya sekarang, tapi dia tetap menaruh harapan. Katanya, kalau tahun ini belum suka, mana tahu tahun depan lagu itu mula melekat di hati. Menyentuh tentang kelantangan netizen di platform media sosial seperti Threads, Izu nampaknya sudah cukup lali. Selepas lebih 10 tahun berada dalam industri, dia sudah membina perisai sendiri. Walaupun ada yang mengkritik suaranya biasa-biasa saja, tapi masih gigih mahu menyanyi, Izu tidak pernah membiarkan kata-kata itu mematahkan semangatnya untuk terus berkarya. Bagi Izu, kolaborasinya dengan Dehanif ini adalah satu usaha untuk memeriahkan lagi industri muzik tanah air dengan kelainan yang dibawa oleh rakan duetnya itu. Di penghujung hari, apa yang diharapkan hanyalah ruang untuk seni dihargai, sedikit demi sedikit, sehingga ia mampu diterima oleh semua. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.